Assalamualaikum. Hai, saya Farah dari TV Ma'alim, TV PSS Sekolah Menengah Agama Ma'arif. Setiap usaha pasti ada ganjarannya. Hari ini 21 Julai 2026 berlangsungnya Majlis Apresiasi STPM 2025 Batch Al-Batal yang bertempat di Dewan Siti Zahara, Bukit Keluang Beach Resort. Majlis pada hari ini menjadi simbol penghargaan kepada usaha gigih para pelajar dalam mencapai kecemerlangan selama ini. Jom sama-sama kita saksikan perjalanan majlis pada hari ini yang penuh bermakna. Marilah kita menanamkan azam. Sekarang pula saya bersama dengan salah seorang pelajar STPM Batch Al-Batal. Saudara, boleh saudara kongsikan sedikit pesanan ringkas buat pelajar-pelajar STPM yang seterusnya? Pesanan saya adalah mula-mula kali kita macam dalam bab belajar ni, mula-mula kita usaha dulu. Lepas tu setiap kali usaha tu, dalam kita exam tu, keputusan tak boleh tu kita kena reda sebab kadang-kadang kalau kita performa pun tak mestinya kita boleh tinggi, tapi kalau sebabnya keputusan itu adalah sebaik-baik keputusan. Sekarang saya bersama dengan saudari Najwa, salah seorang pelajar yang mendapat keputusan cemerlang dalam STPM baru-baru ini. Saudari, boleh saudari kongsikan sedikit pesanan ringkas buat pelajar-pelajar STPM batch yang seterusnya? Terima kasih atas soalan tersebut. Pesanan saya, adik-adik belajarlah selagi kita ada masa. Yang mana STPM ni bukanlah salah satu cara yang boleh masuk kita ke universiti nanti. Bukanlah susah, malah dia memberi satu kemenangan untuk adik-adik pada masa hadapan. Sekian, terima kasih. Sekarang saya bersama dengan Cikgu Siti Maryam, salah seorang guru STPM. Cikgu, boleh cikgu kongsikan sedikit pesanan buat Batch Al-Batal? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kru TV PSS Sekolah Menengah Agama Ma'arif. Okey, pesanan dari cikgu ialah jaga diri, hiasi peribadi, dan walau di mana saja anda berada, ingat selalu pada Allah dalam apa jua perkara yang dilakukan. Itu saja. Sekarang saya bersama dengan Tuan Haji Rusdi bin Matrani, Timbalan Pengarah JPIMT. Assalamualaikum Tuan.
Waalaikumsalam. Tuan, boleh Tuan kongsikan apakah pandangan Tuan terhadap pencapaian STPM pada kali ini serta dengan majlis pada hari ini? Ya, alhamdulillah, saya pertama sekali mengucapkan tahniah kepada pencapaian STPM 2025 dengan grade purata 3.42. Dan ini bagi saya menandakan satu permulaan yang baik dan potensi yang sangat tinggi pelajar-pelajar Sekolah Agama Ma'arif untuk diteruskan oleh generasi ataupun batch yang berikutnya. Jadi majlis hari ini dilaksanakan di tempat ini yang begitu selesa, menandakan pihak sekolah sangat memberi penghargaan kepada para pelajar yang telah berjaya sehingga dalam ranking Sekolah Negeri Terengganu di tangga yang ke-6 dan di daerah Besuk tangga yang ke-3. Jadi satu pengiktirafan dan juga penghargaan kepada calon-calon STPM 2025 yang telah meraih kejayaan mereka. Sekarang saya bersama pula dengan Tuan Wan Zainul Zaman bin Wan Abdullah, Pengetua Sekolah Menengah Agama Ma'arif. Tuan, boleh Tuan kongsikan sedikit harapan Tuan terhadap batch Al-Batal yang akan melanjutkan ke peringkat seterusnya nanti? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini saya mengambil kesempatan mengucapkan ribuan terima kasih dan tahniah kepada batch Al-Batal yang telah berjaya menamatkan sijil tinggi Sekolah Malaysia dengan keputusan cemerlang. Dan alhamdulillah pada hari ini juga kita telah diraikan di malik apresiasi dan terima kasih juga pada pihak Jepin di atas segala sumbangan komitmen ke arah kecemerlangan STPM Ma'arif, dan khasnya kepada batch Al-Batal. Saya mengharapkan agar kesinambungan kejayaan akan diteruskan di peringkat yang lebih tinggi. InsyaAllah mereka akan ditawarkan tempat yang terbaik di Menara Gading, di Universiti Tempatan ataupun di Universiti IPTA yang telah dipohon oleh mereka, dan tentunya bidang-bidang yang dipilih adalah bidang yang menjadi sesuatu yang dihajati oleh pelajar, dan insyaAllah kejayaan mereka ini akan diteruskan oleh batch-batch yang akan datang. Dan saya mendoakan agar mereka dimudahkan Allah SWT segala urusan dan secepat mungkin akan terus belajar dan menjadi teladan kepada rakan-rakan lain agar lebih cemerlang, insyaAllah. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kerjasama dan pertolongan untuk kejayaan batch ini. Dengan berakhirnya majlis pada hari ini, diharapkan semoga segala pencapaian yang telah diterima oleh para pelajar dapat menjadi pembakar semangat untuk kecemerlangan yang akan datang. Tahniah buat semua penerima, semoga terus cemerlang ke Menara Gading pula. Sekian, saya Farah bersara untuk TV Muallim, TV PSS Sekolah Menengah Agama Ma'arif. TV Muallim, ilhamku, inspirasiku. Bye-bye. TV Muallim, ilhamku, inspirasiku.